Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi. Assalamualaikum. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Berjumpa kembali kita di channel saya, Dennis Anak Selaku. Jom kita terjah-terjah jalan kiri kanan yang ada crispy chicken. Dan selamat pagi pemandu-pemandu trailer, pemandu-pemandu bas yang melihat video-video ni, pemandu-pemandu taksi, pemandu bas ekspres, pemandu-pemandu e-hailing, pemandu-pemandu Grab, pengantar-pengantar makanan. Selamat pagi dan selamat pagi semua. Jom kita terjah apa yang ada di sekitar sini, sahabat. Kita terjah dan terjah. Ni apa ni sebelah kiri saya ni, siang-siang nak buat kerja. Kerja air tak apa. Kalau air takut orang tak ada air, dia kena buat lah awal-awal. Kena bantu orang-orang yang tak ada air. Bagus. Selamat pagi untuk diorang semua dan selamat bekerja. Ni ada budak-budak ni main tepi jalan ni, apa yang dia buat tu. Ni anak-anak orang Malaysia ke, anak-anak orang asli ke, anak-anak pendatang. Macam anak-anak pendatang aja. Itulah dia, sahabat-sahabat. Kita terjah dan terjah sini. Apa yang ada tengah jalan ni, sahabat tu, sahabat tengok, mendatangkan keburukan ke, mendatangkan kebaikan ke, sahabat fikirkanlah. Tengok tu, tak sabar-sabar sahabat. Kalau kita lah duduk tempat dia macam mana, sahabat, tiba-tiba keluar jalan kan. Bukan dia kira ni, tengok sahabat ni, kiri dan kanan saya ni, tengok macam mana bawa kereta tu. Yang lori parking macam ni tepi jalan. Habis, sahabat, macam mana sahabat? Cuba komen sahabat tentang pemanduan-pemanduan ni. Kalau kita tengok diri kita, sahabat, memandu kereta, memandu lori, memandu bas, kalau kita tengok macam ni, macam mana? Cuba kita bayangkan diri kita di situ, sahabat. Nak pula kita bawa anak-anak kita pula kan, pemanduan, memandu, sahabat, macam mana sahabat? Malu sahabat kan. Macam tu lah dia, sahabat. Tapi adakah orang-orang berfikir macam tu, sahabat? Berfikir kewarasan. Salah ke ni? Betul. Betul sahabat, jalan ni boleh lalu. Kita pantau dan tengok dan kaji, sahabat. Ini dulu sebelah kanan saya ni dulu, kat kedai top ni dulu, sahabat. Ramai orang makan kat sini, sahabat. Tapi dah manjak-manjak, dah naik bangunan semua, ekonomi negara pun tak berapa nak baik. Jadinya kuranglah orang, sahabat. Orang Melayu pun sekarang ni tak mau makan kat kedai. Sebab apa, sahabat? Barang-barang semuanya naik, sahabat. Barang-barang basah, barang-barang yang tak basah, semua dah naik, sahabat. Habis macam mana, sahabat? Orang nak makan hari-hari. Makan kat kedai pun mahal, sahabat. Ni tengok, ni apa hal ni dengan signal tak bagi, sahabat. Macam ni tunjuk seorang pemandu taksi. Macam tu pemandu taksi, sahabat. Signal tak bagi nak masuk. Pemandu taksi macam gitu ke cara dia orang?
entahlah sahabat. Yang motor pun sama sahabat. Cukup sampai di sini buat ketika sahabat. Saya nak isi minyak sahabat. Jangan lupa komen, subscribe, like dan share sahabat. Kalau yang sebagai panduan sahabat, cubalah share, komen sahabat. Inilah video yang saya baru berlatih sahabat.